Itu ketua pemuda JRS Fairuz Ridan, pandai betul lah berlakon. Boleh jadi pelakon dia ni, pelakon nombor 1 di bumi Sabahan. Konok-konok dia ndak kenal itu pemberi maklumat si Albert. Ndak pernah jumpa lah, ndak ingat lah. Biasalah dia cakap, aku ni dia biasa dapat sumbangan daripada kawan-kawan. Wah. Karau betul alasan kau ni. Semua alasan pemimpin JRS yang kedapatan ambil duit rasuah sama saja alasan orang. Budu-budu punya alasan, pandir. Ndak handsome lah muka, ndak kenal lah, ndak pernah jumpa lah, ndak ingat lah. Wah, tiba-tiba hilang ingatan kah kau Fairuz? Kalau kau sarang itu pemberi maklumat, kau hantam dia, kau ingat pula. Bila duit 5,000, kau lupa-lupa. Tinombong betul kau ni Fairuz. Sudahlah jawatan kau pembantu Menteri Belia dan Sukan. Kau tak malu kah? Anak-anak muda di bawah kau ni menonton kau macam apa saja kau ni. Buat gila, buat hilang ingatan. Nanti Tuhan kasih hilang betul-betul ingatan kau. Padan muka kau. Bulan puasa pun kau mau tipu orang. Kalau kau sudah makan itu duit 5,000, mengakun saja bah. Macam itu speaker, dia mengakun berhutang 50,000. Teruk betul muka kau ni, sedih betul. Ndak kesian betul kau ni Nah, sekarang ini bukti sudah ada bah. Transaksi bank transfer daripada pemberi maklumat si Albert kepada kau. Nama kau lagi. Takkanlah nama Fairuz Ridan tu ada 50 orang di Sabah. Fairuz, kalau kau mau membohong, kalau kau mau tinombong ataupun kau menipu rakyat Sabah, kau buat alasan yang konkret bah. Yang rakyat Sabah tidak boleh lagi berfikir, oh betul. Alasan kau ni macam pandir betul. Macam juga itu YB. Oh, muka macam saya tapi tidak handsome. Nasib baik kau tidak guna alasan itu. Memang muka kau tidak handsome perbandingatan. Jangan kau kuyak. Biar panas, jangan kuyak. Nah, JRS, kaki sakau, kaki rasuah, kami akan lawan PRN yang ke-17 di Sabah, bumi Sabah. Pengundi dan rakyat Sabah, kita pastikan ini orang semua, kita tinggal dan tumbangkan dorang. Buang itu perasuah, buang pencuri duit rakyat Sabahan keseluruhannya dalam JRS.